Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali kita tiba musim korban, bukan sahaja kita melihat kepada penyembelihan haiwan itu semata-mata, tetapi kita juga melihat kepada apa yang perlu disembelih dalam diri kita. Antaranya, kita perlu sembelih sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat kelekaan dalam diri kita, sifat-sifat kekurangan ibadah kita, dan perkara-perkara ini perlu kita muhasabah supaya ia menjadi kunci untuk kita mencapai takwa. Maka kita perlu tanyakan kepada diri kita, sekiranya kita seorang pekerja, adakah kita sudah menjadi pekerja yang begitu amanah? Adakah kita sudah menjadi hamba-Nya yang telah melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin kepada penciptanya, itu Allah SWT? Maka teringat kepada saya satu ayat daripada surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah SWT menyebut, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka kita perlu bermula daripada diri sendiri untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah SWT. Menerusi surah Al-Hajj ayat 37, Allah SWT menyebutkan, daging dan darah haiwan korban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa. Maka korban adalah simbol ketakwaan kita. Maka kita perlu menjaga integriti kita, amanah kita, walau di mana saja kita berada, Allah senantiasa memerhati kita. Akhir kata, korban ini bukan sekadar ibadah fizikal, tetapi ianya adalah ibadah hati untuk melatih hamba-Nya untuk senantiasa bertakwa, sanggup berkorban dan senantiasa memperbaiki diri. Sama-sama kita meningkatkan keupayaan kita sempena bulan Zulhijjah ini. Kita bertemu dalam waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.